Hari ini saya nak share cara-cara untuk tanam pokok ketumbar sendiri di rumah. Kaedah yang saya gunakan adalah kaedah takungan, di mana saya akan letakkan peat moss di dalam bekas semayan dan pecahkan biji benih, masukkan ke dalam tray semayan. Satu bekas tu letaklah 3-4 biji kan. Jadi lepas 3-4 hari dia akan mula bercambah macam ni. Hari yang keempat dah mula bercambah. Dan bawah tray semayan tu jangan lupa takunkan air tau. Hari yang ke-14 saya pindahkan ke tempat bekas tanaman lah. Ini adalah keadaan pokok pada hari yang ke-14. Dan ini pula keadaan pokok selepas 25 hari dari semai lah. Kalau tengok kat sini saya letakkan pagar-pagar tu untuk elakkan pokok ini dari tumbang. Barulah dia naik tegak dan cantik. Untuk hari ke-35 pula nampak dia semakin meninggi dan semakin stabil. Dan selepas usia 40 hari selepas semai, korang boleh tengok kat sini dia semakin cantik dah pokok ni. Dan akhirnya saya mula tuai pokok ketumbar ni pada usia 48 hari. Dan tuai tu pun bukannya tuai semua, tuai sekadar keperluan yang nak guna. Macam ni nak guna sikit, kita tuai je sikit. Boleh juga kalau nak tuai tu dengan cara potong dia punya daun je. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah.